Antara petuanya, hamba terima daripada arwah Yasin dulu Pasir Tumbuh. Tuan Guru Haji Hashim bin Abu Bakar. Dia kata kalau kita nak sembelih, tak siri daging berlemak, kita ambil minyak daripada hidung kita ni. Ni hidung kita ni. Ambil ni, kita tekan gini. Ada minyak ni, kita ambil pisah, kita tekan di mata pisah. Jangan luruk, luka. Tekan gini, jangan buat tadi ni. Tekan-tekan sampai habis mata pisah. Tu petua dia supaya daging tidak ada lemak. Keduanya, jangan basuh tangan atau pisah sebelum daripada binatang tu betul-betul mampu. Kalau binatang tu mampu, baru kita boleh basuh pisah tu. Oh, kalau basuh, binatang tengah lepas pada sudah pergi basuh, berlemak tak sabar. Ngepek lah orang je basuh pinggan tu, tak ada apa lah. Lepas tu supaya daging tu wangi, tak bau sangat, okey. Jangan halakan mata pisah ke tubuh kita. Nama, kalau nak suruh bau sungguh kambing, cilok keking tu, betul-betul, bau sungguh. Kita tanya, nak sikit kau nak banyak bau? Kita condong sikit, condong kau tubik. Kalau tak kena langsung, tak bau langsung kambing. Tu cara tak nak suruh daging bau wangi. Nak suruh sedap lagi daging, nak suruh orang nampak macam, daging dah mau sedap. Ambil asal keping soyok sikit, tak nak je meleh, kemih.